fikirkan Black nak apa, buat Lida kena fikir diri Lida sendiri, nak pergi mana, nak buat apa sendiri tau. Tom, lebih bersahaja, lebih relax. Jangan terlampau serius sangat. Cerita tau, baru cerita. Syah dah okey, kat situ Syah kena banyak lagi. Lepas ni dengan race, run through position, masa bila nak pandang. Kalau minggu ni Syah tersingkir, of course Syah sedih sebab Syah nak terus lagi perjuangan dalam ISLG. Tapi apa pun Syah akan buat yang terbaik dan kalau Syah buat yang terbaik pun, kalau tersingkir pun Syah puas hati. Sarah rasa hari ni Sarah ada feel yang berlainan tau. Sebab first time bawa lagu dangdut dalam pertandingan elimination yang kedua So kita tak tahu kita kat mana, tapi setiap orang ada rasa benda yang sama, iaitu macam aku je terkeluar hari ni. Gementar sangat-sangat sebab dia merupakan minggu penyingkiran. Dia dapat buat yang terbaik untuk semua orang. Hari ni nak kena jadi rockers ni, tu yang tak tahu macam mana ni. All out, habis. Kau punya baginya, tapi jangan over excited. Mantap MV3! Wow! Tapi siapa yang buat silap akan terkeluar hari ini. Untuk mengumumkan media. Syah, anda bisa berani. Syah ni dia macam adik Lida. Dia sangat manja, so Lida macam bila dia tak tahu macam mana nak berhadapan bila dia tak ada nanti. Sebab Lida tahu dia sebenarnya dia boleh buat. Mungkin malam ni bukan rezeki dia kan. Macam tak sangka macam dia di antara yang terbaik lah. Walaupun sebagai saingan, tapi saya rasa dia antara yang terbaik. Tapi saya memang tak sangka lah yang Syah akan terkeluar. Sebab malam ni saya rasa sebab dia bagus sangat. Kepada Syah, bukan kat sini aja rezeki, kat luar pada rezeki buat yang terbaik. Syah, apa pun Syah dah bangga sebab Syah sampai ke tahap ni. And then Syah nak ucap terima kasih kepada semua dan Syah minta maaf kepada semua kalau Syah ada buat kesalahan dan silap.